Video sebelum ni aku dah review dekat hampa beberapa jenis kabel Mac Dodo. Kebanyakannya aku memang berpuas hati. Macam mana dari segi kualiti charger dia pula? Video ni aku ada sebuah charger daripada Mac Dodo yang mempunyai digital display. Model dia CH169 berkeupayaan 33 watt output. Tengok sikit keupayaan yang disokong oleh charger ni, antaranya PPS, PD 2.0, PD 3.0, QC 3.0, FCP, Apple 2.4 ampere, Samsung AFC BC 1.2, dan yang terakhir sekali USB-A dia menyokong QC 4.0. Yang aku nampak dekat sini, kekuatan utama charger ni terletak pada output USB-C dia. Kita unboxing dulu. Pertama sekali, barang yang kita dapat documentation yang kita tak akan baca sampai mampus. Kita tahu nak guna aja. Pandang pertama aku nampak saiz dia agak kecil. Kita cuba bandingkan dengan charger Xiaomi 90W. Tengok. Nak kata saiz dia kecil, pada pendapat aku tak ada lah kecil sangat. Dari segi dia punya build quality pula, charger ni solid lah. Dari segi design dia, USB-C terletak dekat bahagian atas, screen di bahagian tengah dan USB-A di bahagian bawah. Dia punya screen ni hampa tak nampak lah sebab dia berselindung di bawah permukaan plastik yang berkilat tu. Kita kena turn on dia baru nampak screen. Nampak ni, bila dah turn on, screen menunjukkan kosong sebab kita belum sambung apa-apa lagi. Kalau tak ada apa-apa sambungan, screen tu akan padam secara automatik. Berdasarkan ujian yang aku dah buat, Poco X7 Pro aku cas menggunakan USB-C output dia maksimum dapat 28 ke 29 watt macam tu, menghampiri kadar maksimum yang diiklankan. Kabel yang aku gunakan juga adalah kabel daripada Mac Dodo juga, iaitu USB-C ke USB-C punya kabel yang menyokong 6 ampere. Untuk dia punya USB-A tak ada masalah langsung untuk hidupkan lampu studio aku yang menggunakan protokol QC 18 watt. Cuma dekat sini nak ingatkan ke hampa, kalau kita guna kedua-dua port USB sekali tak akan dapat protokol quick charge. Charging current tu dia akan bahagi kepada dua. Berdasarkan ujian yang aku dah buat, kalau kita guna kedua-dua USB port serentak, charger hanya output maksimum 22 watt. Tengok ni, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Macam aku tak ada masalah, okey je. Sebabnya ni bukan charger utama. Asal beli pun untuk charge device yang kecil-kecil je. Satu kelemahan charger yang murah-murah ni, kelemahan dia kalau phone hampa tu diperbuat daripada aluminium ataupun jenis logam, masa hampa mengecas tu boleh rasa ada getaran elektromagnetik ataupun setengah orang cakap elektrik bocor lah. Tengok ni, aku letak test pen, dia menyala. Isu ni jarang orang bagi tahu hampa, aku je bagi tahu hampa sebab kebanyakan yang menjual promote charger ni kat hampa, depa nak commission je. Depa review tak jujur. Bukan semua ya, kebanyakan.